cara tukar plug EBOS. Keluar plug ni. Pasang kek lagi. Kek ni pasang masuk je ni, pusing je, pusing, masuk pusing. Sama juga nak buka, pusing macam ni. Ikut lawan jam dan ikut arah jam je lah. Pusing untuk buka, lawan jam, untuk pasang ikut arah jam. Nanti dia akan buka macam ni. Okay, lepas pusing masuk dalam kabel dia ni, pada plug ni, cap ni, ambil plug letak sini, masukkan plug sini. Okay, masukkan macam ni, letak sini, letak dekat head ni, start, ada api letak. Ada api ya. Sebenarnya sambungan tu betul lah tu, sambungan tu betul daripada coil masuk cap ni ke plug. Okey, cabut kembali, masuk kat sini. Cap ni pastikan original lah, original, ada nombor, ada NGK, dia punya plastik macam ni. Okey, lepas test tadi, cabut plug ni. Ini plug lama, ini plug baru. C tu dia guna spanner plug enak ya, senang sikit. Masuk sini, sini, sini ya. Ini ketat sikit. Sikit sini. Masuk, pastikan masuk dengan betul. So, untuk